Cuma lawak sikit itu je lah. Bila baca balik macam, weh serius lah. Apa lagi ya dekat Threads? Macam yelah macam Satu benda yang aku perasan dekat Threads ni, dia macam ni tau, macam normal ke umur 20 tak ada kereta lagi? Macam tu. Dia punya soalan dia lah, comel soalan dia. Oh, normal ke umur ni tak ada kereta lagi? Kau umur berapa tu? Umur 20? 21. Kau baru nak hidup 17 tahun kau habis SPM. Kau ada 3 tahun je. Apa benda kau sembang nak ada kereta? Kau ada kereta. Bila kau rasa kau nak pakai kereta lah. Apa sebab pula normal ke umur 20 ada kereta? Kalau umur 19 kau ada perlukan kereta, kau belilah kereta. Umur 25 baru kau perlukan kereta, kau belilah umur 25. Dia jadi macam race tau. Aku kena beli kereta, yang ni pun kena beli kereta. Jadi macam member dia ada kereta, jadi FOMO. Aku tak beli kereta lagi. Okey. Ini aku cerita pasal pengalaman aku yang mana dulu pun aku macam tu juga. Aku rasa kau pun ada, semua ada benda tu. Cuma sebagai orang yang dah lalui lah. Sebagai orang yang dah lalui ni, contohlah macam dulu aku nak Honda Ketam. Okey, aku nak Honda Ketam. Tapi once aku dah ada berkemampuan untuk buat loan lah, bukan beli cash lah, buat loan untuk Honda Ketam, aku dah tak nampak Honda Ketam ni sebagai option. Betul. Aku dah nampak option lain. Instead of Honda Ketam, baik aku ambil Merc ke ataupun BMW ke kan. Lepas tu bila aku nak ambil BMW, aku nampak macam Alphard okey ke? Bayaran bulanan dalam 2,000 lebih, 2,500 boleh dapat ni.